Cari guru paling rajin. Jom ikut saya. Assalamualaikum Cikgu Bahira. Waalaikumsalam. Ni hadiah untuk cikgu. Oh, apa ni? Oh, guru paling rajin. Oh, terima kasih. Sama. Cari cikgu suka bergambar. Ni Cikgu Hafiz. Apa ni? Ambil duduk sini. Oh, guru paling suka bergambar. Aura pilih cikgu. Okey. Ni Cikgu Hafiz. Assalamualaikum Cikgu Hafiz. Terima kasih Aura. Cari guru paling pintar bercakap. Jom ikut saya. Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Baca. Apa ni? Oh, ya ke? Lama apa ni? Cari guru paling pintar bercakap dan serahkan cenderahati sebagai tanda penghargaan pada guru tersebut. Selamat Hari Guru. Saya ada Ustaz. Oh, ya Selamat Hari ke? Guru. Oh, Ustaz yang pintar bercakap. Terima kasih. Cari guru paling semangat. Jom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cari guru paling bersemangat. Terima kasih. Sama-sama. Cari guru paling aktif. Jom ikut saya. Lausha Zawan. Ifzal, kenapa tu? Kasih Lausha. Si Lausha. Guru paling aktif. Wah, awak bagi Lausha Selamat Hari Guru, Lausha. Sia-sia. Cari guru paling bertanggungjawab. Jom ikut saya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Oh, apa ni? Guru paling bertanggungjawab. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Nah, Cikgu. Terima Selamat Hari kasih. Guru. Cari guru paling lembut hati. Jom. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa ni? Guru paling lembut hati. Saya lembut hati ke? Ya. Nah, Terima kasih. sama. Guru paling menepati masa. Jom. Okey, ni. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Untuk Cikgu. Oh, saya punya. Dia apa ni? Boleh saya baca? Boleh? Guru paling menepati masa. Selamat Hari Guru. Wah, terima kasih banyak-banyak. Okey. Cari anugerah guru paling disayangi murid. Dia ikut saya. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Ni, Cikgu baca ni. Anugerah guru paling disayangi murid. Ya ke sayang saya? Okey. Ni ada untuk Cikgu. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Alamak, I tak. Cari guru serba boleh. Jom ke saya. Nanti. Assalamualaikum Ustazah. Ni Ustazah. Kena baca ke ni? Baca. Cari guru serba boleh dan serahkan cenderahati ini sebagai tanda penghargaan kepada guru tersebut. Selamat Hari Guru. Guru Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Khaira. Guru-guru kalau sakit kepala dengan murid-murid sapu ubat ni.